Ni tak usahlah. Makcik menjegil. Mak nak merasa juga. Subhanallah, buang terbiat pula orang tua ni. Detak hati saya. Kalau sangka nak bayar, mak bayar duit sendirilah. Makcik membentak. Bukan begitu. Kita kan nak ke Jaratna nanti. Buat umrah kan? Buat kotor pakaian saja. Mak tak kira. Bibi, saya detak. Makcik sengih besar. Kami mendekati gembala Arab di sisi unta. Unta itu melutut, duduk melabuhkan badannya ke atas bumi Arafah. Makcik memanjat dan unta itu berdiri perlahan. Si Arab menggambarkan makcik di atas bonggol unta dengan kamera Polaroid. Kemudian makcik turun tersenyum besar. Semasa saya berpaling, ternampakkan lebih jelas tampang tubuh pemuda tadi dengan lebih jelas. Subhanallah, memang dia yang ada di Mekah. Terpisah seketika, lantas bertemu di Jabal Rahmah. Bas bergerak untuk ke tempat-tempat lain. Saya merenung ke arah tugu di puncak Jabal Rahmah. Lambang cinta Adam dan Hawa. Tugu kasih sayang. Tempat bertemu Adam dan Hawa setelah terpisah jauh dan lama setelah dicampak ke muka bumi. Tiba-tiba saya terlihatkan dia di sini, di puncak bukit penuh makna dan rasa kasih ini. Kawan saya yang mak nampak masa tawaf tu, budak yang kerja di ladang betik dulu kan? Makcik angguk antara zikirnya. Benarlah Sazli, betapa kecilnya dunia. Tunggu Teduh dulu adalah salah satu karya saya yang macam saya katakan sederhana, tapi sederhana itu yang menjadi kekuatan kepada Tunggu Teduh dulu ini. Jadi novel ini telah antara novel yang banyak dibaca oleh pembaca saya, juga novel yang banyak disukai oleh pengkritik juga. Sarjana sastra antaranya yang telah mengkaji tentang novel ni Hanafi Ibrahim, Dr. Muhammad Syafi'i, kemudian Datuk Ismail Said sendiri, kemudian arwah S.S. Usman Kelantan, Allahyarham S.S. Usman Kelantan juga ada mengkaji novel ini. Jadi novel ini mempunyai kesan yang luar biasa lah dengan saya. Jadi saya harap novel ini akan terus dibaca, hayatnya akan lebih lama. Dapatkanlah Tunggu Teduh dulu, mungkin di Pesta Buku Melaka dan juga Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. InsyaAllah saya akan berada di kedua-dua tempat ini. Jadi boleh saja bertanya, boleh saja memberikan idea dan sebagainya. Dan juga mungkin harapan saya juga, mungkin satu hari nanti, kerana ramai sangat orang membandingkan Tunggu Teduh dulu ini dengan ayat-ayat cinta tulisan Habibur Rahman Shirazi. Saya juga berharap novel Tunggu Teduh dulu ini mungkin dapat difilmkan satu hari nanti. Kan kalau ada pembikin filem yang berminat, saya bersedia untuk bekerjasama. Mungkin di drama TV kan ke. Jadi sedia berbincang. Itu harapan saya lah. Bagi pandangan saya, buku Tunggu Teduh dulu merupakan sebuah novel cinta yang bernandaskan Islam, yang saya rasa telah menambah hati saya lah, kerana percaya membawa unsur-unsur Islam dengan begitu terserlah, dan juga merupakan salah sebuah novel yang baik dalam menerapkan unsur-unsur Islam kepada pembaca. Dan malah pembaca tidak akan rasa jemu, kerana bahkan akan berasa betul kehilangan apabila pembacaannya sudah sampai pada muka surat yang terakhir. Saya bukan ingin memuji penulis, tapi ini adalah satu kenyataan. Malah saya telah menanya ramai orang dan mereka juga setuju dengan pandangan saya ini. Novel ini telah mengangkat martabat seorang wanita, dan keistimewaannya ialah penulis merupakan seorang lelaki. Sopir ini seorang lelaki, tetapi utamanya adalah seorang wanita. Jadi kat sini merupakan satu cabaran untuk penulis untuk menyerlahkan watak Salsabila Fahim, iaitu seorang wanita yang saya rasa penulis berlandaskan kepada Salsabila Fahim kepada Sri Kandi Islam, iaitu Siti Khadijah. Salsabila Fahim seorang pengusahawan dan juga merupakan seorang wanita yang gigih berusaha walaupun banyak rintangan dan dugaan yang dihadapi, dan apa yang dia tahu ataupun yang telah diterapkan dalam dirinya iaitu Allah lah sebaik tempat untuk berteduh. Watak yang disukai of course Salsabila Fahim itu kena mengangkat martabat seorang wanita, dan saya seorang wanita. Dan wataknya yang sangat subhanallah lah, saya rasa sangat terselah wataknya. Satu kebanggaan lah, kerana Salsabila ini telah percaya untuk memberi kesan, membawa kesan kepada jiwa membaca seperti saya. Salsabila ini telah, gaya penulisannya lah, dia tepat, padat, dan ilmu yang disampaikan juga
Sebab kat situ ada isu-isu, banyak-banyak isu. Tetapi dalam masa yang sama ada ilmu-ilmu tambahan yang disampaikan itu tidak penulisannya mengalir dengan baik, maksud saya. Jadi dalam masa kita mungkin rasa terhibur, tapi dalam masa yang sama kita juga mempelajari sesuatu yang baru. Jadi saya rasa memang saya suka lah. So happy, saya rasa boleh menulis semua macam karya mungkin kerana saya rasa sangat bakal lah untuk peminat-peminat yang suka membaca. Mereka saya rasa wajib untuk berebut peluang untuk membaca karya-karya FT, kerana khususnya bagi orang-orang Malaysia, FT merupakan penulis tempatan yang sangat terkenal bakatnya, dan malah dia mengambil penulisan sebagai cara untuk berdakwah kan. Jadi saya rasa anda harus rasa bangga kerana buku-bukunya merupakan produk tempatan, dan berjayanya beliau turut mengangkat nama negara Malaysia. Jadi kalau boleh adakan bengkel dekat Singapura, orang Singapura pun nak tunjukkan bakat dia orang. Untuk pembaca-pembaca saya yang ingin berinteraksi dengan saya atau nak bagi idea ataupun nak memberitahu, nak menyalurkan pandangan, perasaan dan sebagainya kan, saya ada blog iaitu tehranifaisal.blogspot.com. Jadi nama saya Faisal Tehrani tu diterbalikkan, tehranifaisal.blogspot.com. Saya berharap pendengar-pendengar ataupun pembaca-pembaca supaya terus menyokong buku-buku kita, buku-buku dalam sastra Melayu, buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu, kerana industri buku juga sama seperti industri lain juga mengalami keparahan, tenat dalam keadaan ekonomi yang memburuk. Juga kita berharap supaya dengan ini juga akan menjadi satu cabaran juga untuk pengarang seperti kami ini, seperti saya sendiri, untuk menghasilkan karya yang lebih baik untuk memberikan kepada pembaca. Dan harapannya ialah supaya pendengar-pendengar membaca dan menyokong buku-buku dalam sastra Melayu. Demikian tadi saudara paparan menerusi Mata Pena minggu ini bersama penulis novel bertajuk Tunggu Tidur Dulu oleh Faisal Tehrani. Ini setinggi penghargaan untuk Khairul Nizam dari Damansara dan juga Nurul